korang tahu tak tahun 2025 lepas Malaysia rasminya jadi negara nombor 1 paling ramai pelancong masuk kat Asia Tenggara? Ya, kita potong Thailand dan Vietnam guys. Data tak tipu. Dengan polisi visa free dan status kita sebagai syurga mesra Muslim dunia, berpuluh juta pelancong luar pilih untuk landing kat KLIA berbanding Bangkok atau Bali. Diorang datang sini bukan setakat jalan-jalan tapi untuk shopping, pelancongan perubatan dan cari makanan viral kita. Persoalannya sekarang, bila berjuta pelancong bawa masuk mata wang asing, adakah korang setakat tengok je? Ini game changer untuk tahun 2026. Permintaan untuk transport, tour guide lokal, makanan halal dan Airbnb sedang meletup. Tema rasmi kita tahun ni ialah Surreal Experiences. Kerajaan sasar nak bawa masuk lebih 35 juta pelancong antarabangsa. Bayangkan trafik manusia dari Eropah, China, Timur Tengah. Semua landing kat sini untuk cari makanan viral kita dan syurga alam semula jadi. Jadi, macam mana korang nak tumpang sekaki? Ini lubuk emas untuk bisnes lokal. Korang ada homestay, kedai makan atau pandai buat konten TikTok. Inilah masanya nak all out. Pelancong zaman sekarang bukan nak tengok bangunan tinggi je, diorang nak authentic local experience. Diorang nak rasa durian, nak masuk hutan dan nak tengok hidupan liar macam maskot comel kita tahun ni, beruang Maduwira dan manja. Sekarang tugas kita sebagai rakyat Malaysia adalah menjadi duta kecil. Tunjuk sikit hospitality dan budi bahasa kita. Benda semudah senyum, tolong tunjuk jalan atau share hidden gems kampung korang kat media sosial pun dah boleh tarik pelancong luar untuk spend duit di tempat kita. Komen kat bawah, negeri mana korang rasa pelancong. Wajib pergi tahun ni, jangan lupa save video ni, share kat grup WhatsApp family dan jom buktikan kita Malaysia truly Asia. Jangan lupa subscribe dan dapatkan buku Jangan Bayar Lebih untuk mengetahui teknik-teknik terkini pengurangan cukai.